Salam siaran, bertemu lagi dalam edisi Bitara, Persatuan Tahfiz Qiraat bersama Institut Pendidikan Tahfiz dan Turath Islami dan Fakulti Sains Kemanusiaan UPSI telah menganjurkan program Heart and Hustle 1.0 The Gift of Ramadan pada 15 Mac bagi menyantuni 75 anak yatim dan asnaf dari Rumah Kasih Harmoni Payajaras, Sungai Buloh, Selangor. Seramai 38 mahasiswa UPSI terlibat dalam program ini yang bertujuan memberi motivasi, bimbingan rohani, serta memupuk nilai kesukarelawanan dan kesedaran sosial. Program ini juga menggalakkan mahasiswa memahami kepentingan berkongsi rezeki dan membina ukhuwah dengan golongan yang memerlukan. Program ini mendapat sambutan positif, dengan pihak Rumah Kasih Harmoni menyatakan kehadiran peserta memberi kegembiraan serta impak positif kepada anak-anak yatim. Penasihat Persatuan Tahfiz Qiraat, Umi Kalsum Mat Lazim, menekankan kepentingan menyantuni anak yatim seperti yang dianjurkan dalam Islam. Jelajah Counselor on Wheel diteruskan ke Sekolah Menengah Kebangsaan Kompleks Rantau Abang pada 16 Mac 2025 dengan kerjasama Pusat Kaunseling dan Bahagian Pengangkutan UPSI. Program ini bertujuan meningkatkan kesedaran tentang kepentingan kesihatan mental dalam kalangan pelajar. Antara tarikan utama ialah pameran interaktif di Bas Pendidikan UPSI yang menyediakan maklumat mengenai kesejahteraan mental, teknik mengatasi stres serta sumber bantuan yang tersedia. Selain itu, sesi ceramah oleh kaunselor pelatih dan alumni sekolah turut diadakan untuk berkongsi kepentingan menjaga kesihatan mental serta pengalaman melanjutkan pelajaran di UPSI. Program ini mendapat sambutan positif daripada pelajar dan guru yang menganggapnya sebagai usaha berharga dalam memperkukuh kesedaran tentang kesihatan mental. Pada 20 Mac 2025, Institut Peradaban Melayu UPSI dan Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia FRIM akan bekerjasama dalam 3 bidang utama: program latihan teknologi hijau tempatan, program pendidikan biodiversity dan pakej ekopelancongan. Kerjasama ini bertujuan memelihara alam sekitar serta memperkasa ekonomi penduduk melalui latihan dan kursus yang bersesuaian. Sebagai langkah awal, 6 wakil UPSI menghadiri sesi pengenalan di Pusat Pemuliharaan dan Interpretif Rafflesia, Felda Bersia Timur, Gerik. Delegasi yang diketuai oleh Profesor Dr. Tajul Syuhaizam Said diberi penerangan mengenai usaha FRIM dalam pemeliharaan bunga Rafflesia serta pembangunan hutan. Kerjasama ini turut melibatkan penyelidikan, program sangkutan, pembangunan produk serta pemerkasaan ekopelancongan dan seni alam. Warga setempat akan dilibatkan sebagai tenaga pengajar dan juru pandu sejajar dengan matlamat projek perintis Situs Pun yang dikendalikan dengan kerjasama Felda. Saudara penonton, Ramadan tahun ini hampir melabuhkan tirai. Kita dengarkan sedikit pesanan daripada Datuk Naib Chancellor UPSI, Profesor Datuk Dr. Mat Amin Mattaf. Saya bagi pihak segenap warga Universiti Pendidikan Sultan Idris dan juga daerah Mualim ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Aidilfitri ini pastinya bermakna untuk diraikan bersama-sama dengan keluarga tercinta. Buat segenap warga Universiti Pendidikan Sultan Idris dan juga pelajar-pelajar, berhati-hati di jalan dan santunilah sanak saudara di kampung sana. Dan juga buat semua mereka yang mendoakan kejayaan universiti yang bertuah lagi bersejarah ini, sama-samalah kita hayati penghayatan Aidilfitri, mudah-mudahan membawa barakah dan rahmah kepada kita semua. Sekali lagi, salam Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kami, warga Universiti Pendidikan Sultan Idris, mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Sekian edisi Bitara kali ini. Saya Maya Nadira, penyampai AI Ops CTV. Untuk lebih banyak berita, sila layari portal berita epena.com.my. Jumpa lagi.